Musim haji tahun 2026 dah start kena bayar dam visa haji RM810. Jom Essential explain. Semua bakal jemaah haji seluruh dunia start tahun 1447 Hijrah atau 2026 Masihi mestilah bayar dam sebagai prasyarat untuk dapatkan visa haji oleh Kerajaan Arab Saudi. Jumlah bayaran adalah RM810 bagi seekor kibas. Jemaah haji tamattu' dan qiran mesti settle bayar dam sebelum tiba di Tanah Suci. Manakala untuk jemaah haji ifrad, anda akan dapat refund kalau akaun TH anda telah didebitkan selepas perakuan dibuat dan disahkan oleh tabung haji. Dah boleh bayar start 1 Ramadan dekat app TH iJari atau dekat cawangan TH terdekat. Untuk yang gagal bayar awal, tabung haji akan bekukan jumlah dam tu dalam akaun pendeposit start 1 Syawal nanti. Lepas tu, amount tersebut akan didebitkan daripada akaun masing-masing. Pastikan anda cepat settlekan urusan bayaran dam ni dan jangan bagi pihak lain macam agensi pelancongan yang tak ada kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi untuk uruskan. Share dan repost video ni dekat kenalan yang akan jalani ibadah haji tahun 2026 ni. Essential dah explain, jangan lupa follow.